macam dekat dekat Arash. Allah and malaikat tengah, maksudnya macam Allah kan dia ada dia punya, macam kita hidup, kita ada jalan hidup kita kan. Syaitan tengok, syaitan bagi tahu manusia. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok tiba-tiba tengah duduk ada kilat. Kilat tu tak silap saya ada ustaz yang cerita, kilat tu panah. Dia pada syaitan. Itulah tu. Sebab syaitan dia mengendap. Dia turun, dia bagi tahu manusia apa rahsia-rahsia Allah. Yang tu yang membuatkan otak manusia ni macam tak boleh nak sebab kita tahu benda yang kita tak perlu tahu. Lepas tu ada yang mengaku jadi rasul lah. Itulah macam itu tu yang sebenarnya. Ayah ping lah. Kalau kita fikir logik, macam mana hang boleh terfikir hang nak jadi Tuhan, nak jadi Nabi? Sebenarnya pasal tu lah kekeliruan yang macam itu. Sebab dia terlebih belajar. Sebenarnya kau tengok balik yang geng ayah ping semua tu, sebenarnya dia bukan orang bodoh-bodoh pun. Hebat kan. Dia orang yang boleh mengubat apa semua. Tapi sebab dia belajar lebih-lebih, and then dia berinteraksi dengan alam sana, dia belajar benda yang dia tak perlu nak belajar. So dia jadi bisa dalam ilmu pengetahuan. Lepas tu kalau pasal yang mistik, macam saya kata tadi, ada yang teruk dan ada yang baik. Yang baik pernah dengar pasal makrifat. Okey, makrifat ni dia bukan ilmu, dia satu kelebihan diberikan kepada orang-orang ahli ulama lah. Jadi tok-tok guru apa semua tu, depa ada dia macam nabi mukjizat betul. Macam kalau alim ulama, wali-wali Allah dipanggil makrifat. Dia macam mukjizat. Dia macam, tapi untuk, sebab dia tak sampai mukjizat lah. Mukjizat untuk nabi-nabi, rasul-rasul. Yang ni bawah sikit. Untuk wali-wali. Memang untuk tok-tok guru yang memang betul-betul alim lah. Betul-betul alim. Depa ada depa punya kelebihan daripada sendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yalah dia belajar ilmu Allah kan. Lepas tu dia baik pula, Allah bagi kelebihan kat dia. Macam-macam lah dengar cerita. Ada yang boleh terbang, ada yang boleh buka pintu belakang rumah, tahu-tahu sampai kat Mekah. Kalau kita fikir macam benda ni, apa benda siut. Kalau fikir tengok muka Arash macam mana, tak, kau ni betul tak betul ni. Tapi itu apa yang kita dengar. Fikir balik tengok yang Doraemon. Zaman yang Nabi naik buruk tu. Yang Nabi naik buruk dulu, semua orang macam tapi benda ni betul. Sebab wali Allah kan kuasa dia kan besar, hebat. Dia maha segala-galanya. Dia boleh buat apa yang dia nak. So tak ada benda yang mustahil. Kalau dah Allah nak bagi, dia bagi lah kan? Nothing is impossible. Sebab kuasa Allah kan, kun fayakun. Dan jadi maka jadilah. Dan Allah kata jadi. Sebab dia wali. Kita memang tak susah lah. Kita apa je. Sebab dia pun wali. Dia bukan orang biasa-biasa. Memang jenis tok-tok guru yang betul-betul. Contoh macam Allah Akbar. Saya tak ingat lah. Sebab tok guru tu pun dia dah meninggal lah. Dia dah arwah dah lama. Tapi dia punya, tak silap saya, dia punya makrifat dia boleh terbang, tak silap saya. Wali Melayu. Kau wali Songo? Bukan wali Songo. Tu saya tak tahu lah. Tu apa dia punya makrifat dia apa. Sebab ada makrifat yang jenis macam gitu. Itu kelebihan yang Allah bagi. Ada yang jenis kebal. Macam contoh Nabi Khidir, dia punya mukjizat dia apa? Boleh hidup selama boleh kekal hidup kan, sampai kita dibangkitkan, betul? Itu dia punya mukjizat dia. Tak ada benda mustahil lah. Contoh ilmu kebal apa semua tu, dipelajari dari situ lah. Kadang-kadang ada ilmu yang, contoh yang ni apa yang saya belajar daripada saya punya guru saya lah. Allahu Akbar. Ilmu apa ilmu Allah, ilmu 4 kul tak silap saya. Ilmu 4 kul. Nama dia 4 kul, tapi amalan dia masya-Allah. Tak boleh nak ikut. Tak boleh nak ikut. Orang biasa ada orang, sebab ada kawan saya, dia guru silat dekat KKTM Nazir Tanah, member saya. Rakan kerja saya dulu masa saya intern. Dia ada cerita kat saya, dia ada buat ilmu ni. Tok guru dia ajar. Saya tak ingat sangat dia punya macam mana nak pengamalan itu, tapi bacaan dia tu, dia kena baca pukul 4 pagi sebelum subuh. Pukul 4 pagi, dan dia kena selesaikan sebelum subuh. Dan dia kena buat benda tu selama 2 minggu ke 4 minggu, tak silap saya. Kena buat benda tu setiap hari tanpa berhenti. Macam berzikir ke baca dia ada zikir, dia ada baca surah, macam-macam lah.
selawat 10,000, baca Al-Baqarah sampai habis, kena istighfar 100,000 kali. Adalah saya tak singgah saya lah. Ada ilmu pakul tu. Dan bila dia test kebolehan dia, cikgu dia macam cakap test kebolehan dia. Cepat ingat. Macam mana tak? Okey, dia ambil satu gelas air satu gelas air kecil besar ni. Lepas tu dia ambil gula, dia letak 5 sudu kacau. Manis kan? Dia minum rasa air kosong. Allah jaga. Dia katalah macam ilmu kebal lah, macam gitu. Macam ilmu kebal. Macam tak, saya pun tak tahu sebab kesan untuk orang berlainan. Tapi nak test berilmu tu berkesan tak berkesan, macam gitulah. Itu apa yang dia cerita. Saya pun tak tahu secara detail sebab saya nak buat pun macam tak boleh, aku ni kan tak committed aku. Macam Han dulu kata bukan Han pernah mencuba. Ada ilmu lain yang saya belajar. Cuma ilmu tu lebih kepada ilmu mengubat orang. Ilmu mengubat orang adalah saya punya pengamalan saya. Tapi jangan risau, segala pengamalan yang kami gunakan ni semua berteraskan Al-Quran. Jangan risau. Sebab contoh macam yang dia pakai tu, macam saya kata tadi lah, selawat, istighfar, semua tu kita menyerahkan diri kepada Allah dan merendahkan diri kita kepada Allah dan meminta bantuan pada Allah. Sebab segala-galanya daripada dia. Segala-galanya daripada dia. Susah, senang, buruk, semua daripada dia. Dia nak bagi. So kita minta kat dia lah, sebab dia segala-galanya. Even kita kat sini pun, kalau bukan atas keizinan dia, tak jalan. Betul? Betul. Kalau dari segi betapa ni memang dalam alam silat kita ada. Sebab ilmu betapa ni, dia mengajar kita erti pengorbanan dan kesabaran. Macam Sami Sami. Macam itu jugalah. Dia sebenarnya kalau macam Sami tu, dia Allah Akbar, saya tak ingat lah apa nama dia. Dia nak keabadian macam gitulah. Dia nak kebahagiaan secara abadi dengan cara dia membersihkan segala hawa nafsu untuk dunia dalam diri dia. Tapi dengan cara dia lah. Kalau macam kita dah ada aturan, kita dah ada kita punya ajaran kita macam gitu. Cuma ilmu betapa ni selalunya dia adalah salah satu cara untuk menguji kesabaran dan kesabaran, keturunan dan sanggup berkorban kita untuk kita belajar satu ilmu. Contohlah kan, okey, sebab ilmu ni tinggi, kita nak dapat, kita belajar kan, tapi nak dapat tu kesungguhan kita nak dapat. Contoh kalau macam kita sekarang ni kita belajar engineering, betul? Kita belajar engineering free tak? Tak free kan, kena bayar, betul? Silat pun sama, dia ada sacrifice dia. Contoh macam saya dulu belajar macam saya kata tadi lah, ilmu untuk mengubat. Ingat belajar free je, ada saya kena pengorbanan dia. Saya kena baik, adalah benda yang saya kena buat lah kan. Rahsia. Adalah rahsia lah. Pengorbanan yang saya kena buat. Pengorbanan, tapi pengorbanan ni macam saya buat ni, pengorbanan ni dia berbalik kepada komuniti. So tak ada masalah pun, senang cerita, derma lah saya cerita macam gitu. Sebab kalau kita, orang tu contoh macam datang, saya nak belajar ni. Kalau kita bagi free, orang tu dia belajar 2-3 hari lupa. Sebab dia bagi dia ilmu tu murah, senang dapat. Contoh macam ni contoh lah kan, kita belajar math, suruh ChatGPT buat, kita tulis je, ingat tak kan? Cuba kalau kita cari sendiri ilmu tu, susah. Kita cari, kita baca, kita akan ingat sampai bila-bila benda tu, sebab kita struggle untuk dapat. Sama juga macam ilmu silat. Ilmu silat ni selalunya tok guru dia akan uji, betul ke hang nak belajar dengan aku ni? So dia akan uji dengan cara macam gitulah. Itu satu. Yang kedua, berkemungkinan adalah salah satu silibus dalam training dia orang. Contoh macam untuk dapat ni belajar macam ni, hang kena pergi bertapa selama seminggu. Macam ni hang kena buat apa. Dan contoh yang bertapa kat atas tu kan, selalunya yang duduk bertapa tu, contoh macam Sami, dia duduk, dia kosongkan fikiran. Masa dia kosongkan fikiran tu, itulah masa syaitan nak masuk. Cuma macam kita purify diri kita dengan selawat. Ada silibus dia 100,000 selawat atas Nabi, 100,000 Allahu Akbar, istighfar 100,000 dan sebagainya lah. Adalah dia punya ni, bacaan-bacaan dia
untuk purify diri dia dekat macam kalau kat hutan tu. Sebab apa? Sebab elak pada gangguan lah, elak pada gangguan dunia. Bayangkan tengah duduk kat bilik betapa. Hello, mampus. tak betapa lah, tak betapa, tak payah nak fikir nak betapa. Tak payah nak fikir nak betapa. Macam gitulah. Betapa sebab dia nak menguji diri dia untuk dia persediaan untuk dia belajar ilmu tu. Sebab setiap satu apa yang dia ajarkan tu silibus bukannya kita belajar dalam masa kita belajar masa sekolah pada silibus kan, tak adanya. Lahir dah jandam dia nak apa 5 tahun 4 tahun orang belajar ABC kan, tak ada, dia bagi AMAT terus. Tak ada kan, dia akan belajar ABC dulu, lepas tu belajar menulis, tu belajar tulis ayat, tu baru tulis karangan, betul? Semua macam gitu. So belajar peringkat. So peringkat dia awal-awal belajar biasa lah, okey, bunga, hafal pergerakan. Lepas tu okey, belajar macam mana untuk macam gini, macam mana untuk ni, macam mana untuk tu. Nanti atas barulah macam gitu. Orang yang suka cari ilmu lah selalu ni macam gitu. Cuma yang macam Arash cakap tadi, yang pasal mistik tu, saya tak nafikan lah. Sebab saya pun pernah je menghadap macam gitu. Bukan dalam silat lah, ini luar pada silat. Saya pernah pergi berburu dengan Tok Wan saya. Ya, hutan. Gunung Jerai. Saya pernah naik tembak babi. Babi hutan. Babi hutan lah. Bukan babi manusia. Tak, ni memang kebun dia orang lah. So senjata pun memang halal apa semualah. Memang dah ada lesen semua. Cuma kami naik dalam pukul berapa pagi sebab ada orang cakap babi masuk kebun masa tu tengah musim manggis dengan musim durian. Memang buah tengah lebat masa tu, tengah ni tinggal nak pergi kait, nak pergi kutip je. Babi ada. Memang kena lah settle. Hampa jadi hero lah. Kena lah ya. Oi, kalau tak hero tak dapat lah habuan. Di 24 tu. Di 24? Durian. Di 24 ke? Ingat benda tak apa di 24. Okay. Memang pergilah pukul berapa pukul 2:30 pagi macam itu naik motor. Naik motor, okey, berhenti. Pakcik saya suruh saya pasang macam pukat macam gitulah. Pukat ni jaring lah, untuk tutup kawasan tu. Sebab ada kawasan yang macam dia punya pukat dia tu, dia apa nama dia, koyak. So saya kena tak pukat lah. Tak pukat untuk maksudnya macam buat barrier untuk so ni benda bila babi sangkut lah. Tak adalah dia langgar benda tu, tak ada. Dia tak ada jalan keluar. Jadi ikut babi tu. Tak ada keluar. Dia lompat pun tak tinggi, so kena tak pukat lah. Macam gitu. Okay. Tengah-tengah pukat tu sebab kebun luas. Memang luas. Dengan condong tengah naik. Nampaklah. Dia pun cakap dah, pakcik pun cakap dah. Nampak apa? Jangan teguk sebab bila fikir balik, betul lah. Hutan tu tempat dia. Contoh macam kita duduk sekarang ni pun, ni bukan tempat kita. Belakang. Ni bukan tempat kita ni. Dia tak kacau kita sekarang ni, kira besar rahmat. Sebab kita ceroboh kawasan dia. Sepatutnya kawasan ni kita berkongsi dengan dia. Kita berkongsi dengan dia. Sebab macam apa nama dia, Allahu Akbar, Allah, Nabi Muhammad pernah sebut satu manusia 70 jin macam mana tah? 70 jin macam gitu. Dia nisbah dia menisbahkan betapa banyaknya jin. So kita sekarang ni keliling ni semua jin. Kalau siapa yang boleh nampak tu, ada keliling kat siapa yang buka hijab tu boleh. Siapa yang boleh buka hijab tu nampak ni. Duduk atas kepala dia, duduk bawah. Tapi kita tak nak kata apa juga sebab yelah, ini tempat dia, kita yang ceroboh. Bezanya jangan kacau dia lah. Kita tak kacau dia, dia tak kacau kita jangan kacau dia. Simple. Betul? Betul. Kita dah masuk rumah orang. Kita minta izin, betul. Ini kita masuk dengan tak bagi salam, tak apa, buat ku ajar. Marah kan? Macam saya cakap tadi, point tadi, sejahat-jahat, sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Itu kalau jin baik, sejahat-jahat manusia. Kalau jin jahat, itu yang boleh sampai mati kena tu. I'm
Tolonglah datang Ustaz. Tolonglah datang. Ini adik saya pula kena ni. Okay, kena ganggu semua tu lah pasal. Tapi dia pun boleh ganggu mental lah. Tak boleh sentuh. Silap aku. Tak sentuh. Allah kata dia kena masuk dalam. Memang benda-benda mistik lah. Tak boleh. Tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh. Kira kau tengok cerita hantu yang bunuh-bunuh tu, kena rasuk. Kalau kena dia rasuk bunuh-bunuh tu. Tapi sepatutnya rasuk dia pun tak boleh kan. Yang tu, tapi kalau dia pun rasuk juga tu memang Allah laknat ke macam mana lah. yang masal tu saya tak berani nak cakap lah. Tak berani cakap. Sebab saya pun tak sampai ke situ lagi. Tak belajar sampai ke situ ke, tapi tahu macam di situ lah. Tak apa. Berbalik kepada yang saya cakap tadi, dalam hutan tu. Dalam hutan tu. Pokok durian tinggi. Tengoklah, okey, mana di 24, okey, ni di 19, yang ni udang merah. Tengok pusing, okey, ni blackthorn. Tengok, okey. Ada lah benda tu tengah bertenggek. Nampak benda tu, dia bukan nampak macam kain tau. Dia bukan nampak kain. Dia duduk ni macam bertenggek, faham tak bertenggek? Macam nak berak tu lah. Tapi nampak benda tu ada. Dia bukan putih tau. Dia macam mana tak nak kata, tapi okey, bayangkan orang pakai baju putih, duduk atas pokok. Bayangkan macam mana? Bayangkan, macam gitulah. Tapi kita tak nampak kelibat itu sebagai kelibat orang. Kita nampak benda itu sebagai benda. Macam ingat benda, mengingat macam okey, plastik lah kot kan. Okey, kita berjalan lagi. Pusing belakang, okey, nampak rambut. Sekejap. Han nampak benda tu depan ke belakang? Okey, sebab aku macam tengah ni, aku tengah berpusing. Macam ni, Han duduk sini. Lepas tu, pusing ni, okey, nampak biasa. Lepas tu, pusing sekali lagi. Pusing, macam okey, mula-mula kat sini, pusing, nampak benda lain pula. Nampak bentuk lain pula. Okey, tak apalah. Biarlah. Okey. Lepas tu, dah nampak benda putih tu satu hal lah. Bawah tu kebun pisang. Nampak satu susuk orang, bukan macam orang, tiang straight putih. Faham sendirilah apa benda. Dekat ke pokok pisang. Kalau fikir balik, nangka dia ada macam, nangka dia macam gitu. Ini dia panjang. Panjang tu maksud dia yang melompat-lompat tu. Pokok. Pokok. Cuma just nampak macam gitu lah, sebab benda tu dia kalau bam macam tu tak ada. Itu cerita hantu je. Benda tu kalau dia nak tunjuk, dia akan tunjuk jauh, sebab dia pun batasan dengan manusia, ada batasan dengan manusia. Kalau kita melampaui batasan, yang dia kacau kita. Hantar tak pokok ni, dia sekali lompat tu macam boleh terbang. Tahu. Ada video. Tahu ada. Pernah tengok. Dia yang dekat jalan ni kan. Rasanya dia duduk kat jalan, lepas tu dia rakam. Dia rakam. Som ni. Tengah hitam Wih. Astaghfirullahaladzim. Allah. Abang. Astaghfirullahaladzim. Betul. Apa yang betul? Wih, betul. Astaghfirullahaladzim. Apa yang betul? Yo. Wih. Tu Amos mana? Tenang. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. Abang. Dia nak pergi mana, bang? Dia tak pergi mana, bang? Ada kata kalau rakam pakai benda elektronik lah, ikut lah phone ke apa, dia macam nampak macam cahaya ke, macam api ke. Ada yang cakap begitu. Ada yang nampak. Itu pun saya pun tak pasti. Wallahu alam. Tak apalah. Itu semua rahsia Allah. Dia bagi kita tengok tu, adalah tu dia nak suruh kita buat apa. So maksudnya bukan kawasan kita, okey, jangan kacau. Cukup lah. Masuk limit sampai situ. Dia dah bagi masuk situ tu, okey lah tu. Itu kita dah nampak yang pelik-pelik tu masuk, nak bagi tu something lah tu. Oh jangan, ni kawasan aku. Anggap macam itu cukup. Kita dah nampak tuan rumah lah pun. Takkan kita minta izin lagi. Keluar. Okey. Lepas tu habis tu kami macam mana tak bermalam. Bermalam kat situ sebab tak jumpa babi. Tapi babi tu ada. Nampak sebab ada tapak kaki. Ada cara nak sense dia. Berapa pagi? 2-3 pagi ke? Masa tu dah pukul 3 lebih tu. Kebun besar sangat. Kami buatlah kemah. Kemah lah. Bukan kemah. Apa dah nama dia? Kanopi. Ni yang bergayut tu. Kena naik atas pokok. Okey, kalau kita duduk bawah, contohlah babi datang, mampus. Babi tu kalau besar kucing tak apa.
Malam-malam naik atas pokok. Aduh, dah lah kegemaran tu atas pokok tu. Tak apa. Ada pokok-pokok yang kita beli macam pokok ketapang kan. Pokok ketapang kan tinggi. Lepas tu dia punya branch tu sap macam itu. Tengah tu kan kosong, duduk je lah. Bukan ada branch pun, dia nak petengik buat apa. Tak lah, tapi pokok-pokok ni favourite. Tak apa. Kita masuk macam kita kata tadi. Ini dunia kita. Tapi kan nanti kalau macam nak kencing, nak buang air besar kecil bukan macam buang siap-siap lah. Kena turun balik lah. Nak buat macam mana kan? Emergency. Tapi selalunya orang tak makan. Orang naik atas tu, orang akan makan roti, minum air, dah tu je. Orang tak akan makan nasi. Penat bro. Ingat, kalau macam naik trail bukit biasa, macam orang trekking biasa tu, memanglah tak rasa apa. Ni kalau naik bukit, yang betul-betul bukit, dah jalan pun macam gitu. Nak naik motor, Mat. Nak naik ke atas, kena naik motor. Sampai sana, parking, baru jalan. Itu jalan macam itu. Siapa yang biasa pergi bukit, tahulah macam mana cerita dia. So naiklah pokok. Jerai, cok. Duduk kat pokok. Okey. Duduklah kami pun. Masa itulah